Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamal Hamidi Abdul Halim. Nombor bateri C22E0402. Hari ini saya akan memperkenalkan apa itukah wayang kulit. Wayang kulit ialah seni persembahan tradisional yang menggunakan patung kulit dan cahaya. Ianya berasal dan berkembang di pantai timur Malaysia, terutamanya di negeri Kelantan. Ia juga dikategorikan sebagai warisan kerana ianya diwarisi secara turun-temurun. Ia merupakan teknologi tradisional yang melalui penggunaan cahaya, patung dan juga teknik persembahan secara manual. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman. Wayang kulit dipilih sebagai produk kajian kerana ia mewakili seni dan teknologi tradisional Melayu yang menggabungkan kemahiran tangan, penggunaan cahaya serta unsur penceritaan. Di samping masih relevan sebagai identiti budaya masyarakat Melayu dan mempunyai nilai sejarah serta warisan yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ansyahira binti Ahmad Rashidi bernombor matrik C22E0025. Di sini saya akan menerangkan tentang pernyataan konsep. Konsep utama berasaskan permainan cahaya dan bayang-bayang. Seterusnya, cerita pula disampaikan melalui pergerakan patung kulit di belakang layar. Permainan wayang kulit ini mempunyai gabungan seni visual, muzik dan juga penceritaan secara lisan. Manakala Tok Dalang pula memainkan peranan yang sangat penting sebagai penggerak dan pencerita dalam permainan wayang kulit ini. Proses pembuatan wayang kulit yang pertama ialah pemilihan dan penyediaan kulit lembu atau kerbau. Ia dipilih kerana sifatnya yang kuat dan tahan lama. Kulit dibersihkan, dikeringkan dan diratakan sebelum digunakan. Yang kedua adalah melakar bentuk watak corak atau reka bentuk watak dilukis di atas kulit mengikut ciri-ciri tradisional seperti wajah, busana dan simbol watak. Yang ketiga adalah mengukir dan menebuk corak. Kulit yang telah dilakar akan dipotong dan ditebuk menggunakan alat khas untuk menghasilkan perincian-perincian halus dan motif-motif tradisional. Yang seterusnya adalah mewarna wayang kulit. Wayang yang telah siap diukir akan diwarnakan menggunakan warna semula jadi atau cat khas melambangkan sifat dan peranan setiap watak. Yang seterusnya adalah pemasangan tulang dan tangkai. Batang buluh atau kayu dipasang sebagai tulang dan pemegang agar wayang boleh digerakkan ketika persembahan. Dan yang terakhir adalah melakukan kemasan akhir. Wayang diperiksa terlebih dahulu dan diperkuatkan dan dirapikan sebelum sedia digunakan dalam persembahan wayang kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi wayang kulit adalah sebagai hiburan tradisional masyarakat dahulu, ataupun pada zaman dahulu tiada medium hiburan yang ada seperti sekarang, media seperti televisyen, radio dan sebagainya. Jadi persembahan wayang kulit ni ya secara siaran langsung, maksudnya tak ada agensi yang boleh menyebarkan kejadian di tempat video tu secara cepat. Maksudnya penonton kena datang ke situ dan hanya boleh tengok sekali saja. Wayang kulit juga sebagai menyampaikan nilai moral, agama dan pengajaran. Maksudnya banyak unsur nasihat dalam cerita wayang kulit. Selain itu, wayang kulit sebagai medium pendidikan dan penceritaan sejarah. Asal muasalnya wayang kulit ini sebenarnya lebih watak-wataknya lebih merujuk kepada kitab Mahabharata dengan Ramayana yang India lah. Maksudnya itu adalah rujukan utama sebelum dia disesuaikan dengan kisah-kisah masyarakat tempatan dan berevolusi menjadi cerita sebagaimana kita lihat hari ini. Dan wayang kulit ini sebagai alat komunikasi sosial dalam masyarakat. Maksudnya masyarakat boleh menyampaikan idea mereka ke dalam wayang kulit ni tanpa perlu menyebabkan pihak tertentu terasa dengan mesej yang disampaikan. Dan Pak Ju pun semasa temu ramah ada menyatakan dulu Jabatan Kerajaan berkaitan dengan penanaman abadi ni, kalau nak ajar penduduk kampung berkaitan dengan penanaman
padi, maka mereka menggunakan perkhidmatan oleh ahli wayang kulit ni, Tok Dalang untuk membuat cerita berkaitan dengan penanaman padi, dan selepas akhir cerita pegawai tersebut akan menerangkan apa yang ada dalam babak wayang kulit tersebut. Seterusnya ialah justifikasi produk. Wayang kulit dipilih kerana ia merupakan warisan budaya yang sangat bernilai dan perlu dipelihara. Ia melambangkan identiti serta kreativiti masyarakat Melayu sejak dahulu lagi. Selain itu, wayang kulit juga menunjukkan kebijaksanaan teknologi tradisional melalui penggunaan cahaya, atom dan juga kemahiran dalang. Jika warisan ini tidak didokumentasikan dan dipromosikan, terdapat beberapa risiko wayang kulit akan semakin dilupakan oleh generasi muda. Seterusnya untuk analisis video, yang pertama ialah video menunjukkan peranan penting Tok Dalang dalam pembuatan dan persembahan wayang kulit. Video ini memperlihatkan peranan penting Encik Muhammad Hafizah bin Cik Ya, seorang tukang Tok Dalang yang berpengalaman selama 20 tahun yang telah meminati wayang kulit sejak kecil. Beliau dengan penuh dedikasi menerangkan proses pembuatan wayang kulit bermula dari kulit lembu atau kulit kambing yang dibersihkan dan dikeringkan. Sebagai seorang yang amat kreatif, Tok Dalang ini melukis watak pada kertas dan memahatnya dengan corak yang unik dan penuh seni. Beliau juga bijak memilih kombinasi warna yang menggunakan dawat marker seperti warna kuning, hijau dan sebagainya untuk menghasilkan wayang kulit yang memukau dan disukai penonton. Dalam persembahan pula, Tok Dalang berjaya menarik minat perhatian penonton dengan pelbagai watak yang dimainkan dengan suara layar yang berbeza-beza serta susunan cerita yang menarik dengan mesej yang penuh pengajaran dan juga nasihat. Seterusnya pula ialah pembuatan wayang kulit dilakukan secara manual dan tradisional. Proses pembuatan wayang kulit yang dilakukan secara manual dan tradisional ini menggambarkan keunikan seni wayang kulit diwarisi secara turun-temurun tanpa bantuan mesin moden. Setiap langkah dari pemilihan kulit hingga ke pewarnaan dijalankan dengan kemahiran tinggi dan ketelitian. Dalam tradisi wayang kulit ini, Tok Dalang melukis dan memahat watak secara manual menggunakan alat tradisional seperti pahat dan dakwat untuk menghasilkan corak yang halus dan penuh seni. Teknik tradisional ini memerlukan masa dan tenaga dan penggunaan bahan yang berkualiti tinggi yang akhirnya menjadikan harga wayang kulit ini lebih mahal. Ini menunjukkan bagaimana seni wayang kulit bukan sahaja bernilai dari segi seni tetapi juga dari seni warisan budaya yang terus dipertahankan. Seterusnya, keunikan wayang kulit ditonjolkan melalui cahaya dan juga bayang. Keunikan wayang kulit terletak pada penggunaan cahaya yang mencipta bayang dan dapat memantulkan warna-warna yang digunakan pada wayang kulit ke layar. Apabila cahaya dipancarkan pada wayang yang berwarna, bayang yang dihasilkan bukan sahaja memperlihatkan pergerakan watak tetapi juga memantulkan warna-warna tersebut, menjadikan ia persembahan yang lebih hidup dan menarik. Teknik ini menunjukkan keindahan seni serta hubungan cahaya dan warna dan teknologi dalam pembuatan wayang kulit. Video ini juga membantu memahami teknik dan nilai warisan wayang kulit. Video ini membantu memahami teknik pembuatan wayang kulit serta seperti penggunaan alat tradisional untuk melukis, memahat, mewarnakan watak dengan teliti seperti teknik melukis watak Pak Dogol. Selain itu, video ini juga menonjolkan nilai warisan wayang kulit. Contohnya, seni ini diwarisi secara turun-temurun dan digunakan untuk menyampaikan cerita serta pengajaran dalam budaya masyarakat Malaysia. Akhir sekali,
memberikan pendedahan tentang proses pembuatan wayang kulit dan mempromosikan seni tradisional ini kepada generasi muda. Video dokumentasi ini dihasilkan untuk memberi pendedahan mendalam kepada penonton mengenai proses pelaksanaan wayang kulit bermula dari pemilihan kulit sehingga ke pewarnaan watak dengan teliti. Ia memberikan gambaran yang jelas tentang setiap langkah dalam penghasilan karya seni tradisional ini sambil menonjolkan kehalusan dan kemahiran yang diperlukan dalam setiap perincian. Melalui video ini, penonton dapat memahami bukan sahaja teknik yang digunakan tetapi juga nilai warisan yang terkandung dalam wayang kulit. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk mempromosikan wayang kulit kepada generasi muda yang semakin kurang minat terhadap seni tradisional ini. Dengan pendedahan yang lebih mendalam, diharapkan dapat menghidupkan kembali minat mereka dan menghargai warisan budaya yang amat bernilai ini. Kesimpulannya, wayang kulit ialah seni dan teknologi tradisional yang sangat bernilai tinggi. Ianya mengandungi unsur budaya, pendidikan dan juga hiburan. Ianya perlu dikekalkan sebagai warisan generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.